Guys, kerajaan Malaysia ni memang tak ikhlas nak turunkan harga minyak. Korang tonton video ni sampai habis. Keikhlasan kerajaan dalam isu penurunan harga minyak ni memang boleh untuk kita persoalkan. Masa umum dulu, bukan main, siap tabur janji macam nak bagi hadiah besar untuk rakyat. Tapi bila dah sampai dekat-dekat tarikh pelaksanaan, baru keluar macam-macam syarat-syarat pelik ni. Hanya mereka yang ada lesen aktif sahaja yang boleh merasa. Habis tu, rakyat lain yang tak ada lesen ke apa ke nak duduk tepi jalan je ke tengok orang lain isi minyak ni. Sejak tahun 1998, setiap kali pilihan raya, isu minyak nak turun ni dijadikan modal utama. Saya ulang! Ingat tak korang ayat-ayat keramat tu? Namun selepas 20 tahun, rakyat terus menagih janji. Apa yang kita dapat? Hanya turun 6 sen. 20 tahun kemaruk nak jadi Perdana Menteri. Bila dah jadi Perdana Menteri, hanya 6 sen je turun. 20 tahun tunggu. Itu pun bersyarat. 6 sen guys. Itu pun nak dibanggakan ke? Itu pun bukan semua yang dapat. Yang ada lesen je yang boleh isi minyak tu. Sebab tu saya cakap, ini bukan ikhlas. Ini adalah gula-gula politik. Mesti ada udang di sebalik batu. Strategi yang kononnya dulu nak pujuk rakyat, jangan turun ke himpunan, turun Anwar baru-baru ini. Kononnya nak tunjuk perhatian lah, padahal sekadar nak redakan kemarahan rakyat pada ketika itu. Kalau betul nak bantu rakyat, nak turun harga minyak, kenapa perlu pilih kasih? Kenapa bukan semua orang boleh rasa? Kenapa buat macam-macam syarat? Inilah contoh klasik janji politik. Indah kabar daripada rupa. Rakyat dijadikan bahan uji kaji. Ditabur janji kosong, kemudian dipujuk dengan pemotongan kecil yang tak ubah, macam melemparkan sebiji kacang kepada orang yang lapar. Sedangkan yang kenyang siapa? Golongan-golongan berkepentingan bagi mereka. Kesimpulannya, kita semua sebagai rakyat jangan diperbodohkan oleh kerajaan Madani sekarang ni dengan janji yang nampak manis di telinga tapi sangat pahit di hati. Rakyat dah muak. Kalau betul-betul nak turunkan harga minyak, turunkanlah betul-betul, bukan sekadar cukup syarat untuk dapatkan like dalam politik ni.